Usia saya 69 tahun. Ah, Dah 69 tahun ya. Masalah saya kena kanser payudara. Tahap 4 kiranya kronik dah. Sebab bila dah tahap 4 akan keluar keturunan limfoma di leher sebelah kanan. Kedua ketiak saya ada macam guli putih. Besar macam guli putih lah. Keturunan juga dan saya tak boleh angkat tangan. berapa lama kak? Oh, saya mula-mula kena pada 2000, tahun 2000. Dia mula-mula lembut je, lembek macam tu. So tahun 2019 buat mamogram. Tapi doktor kata sel kanser tidak kelihatan. Tapi bisa. Yang betul-betul disahkan akak kena bila? Dah berapa lama? Dan akak menderita lah. Menderita tu start 2018 sampai dah? sehingga 2021 awal tahun. Okey. Saya dah tak tahan dah. Sehingga dah banyak benda macam-macam saya makan, mahal-mahal semua dia. Ada yang RM80 20 biji aja. Okey. Tapi tak kesan. Kemudian? Lepas tu leader saya Rosnani, Puan Rosnani ya, di sana tu saya selalu tengok apa yang dia upload tentang Puan Julaida dari Tanjung Karang. Saya terpanggil untuk kontak dia. Saya rasa, ya Allah, adakah ini penawar bagi aku? Sebab saya tak buat pembedahan, saya cuma ambil darah CA, CE. Bacaan dia memang mula-mula 16 lah. Tapi bila dah tahun 2021, dah melampau sangat sakit dia, yang tak tertanggung, hari-hari anxiety, nangis hari-hari, tak tahu apa nak buat. Boleh saya tanya kak, sakit tu macam mana kak sakit? Ya Allah, kalau sakit tu, tak boleh cakap lah. Sakit dia tu bisa yang sangat. Okey. Nak senyum pun tak boleh, tapi senyum juga lah. Jadi bila kak jumpa dengan Puan Rosnani tu, Puan Rosnani perkenalkan dengan produk kita? Tengok video tu, produk video kontak Puan Rosnani, terus beli basic kan, basic VR4 masa tu 6 kan, 480. Saya makan yang pertama 1 biji. Hari yang pertama, dia punya bisanya dekat press kiri tu macam kena gerudi dengan jarum halus. Aduh, tak boleh tahan, air mata mengalir. Lepas tu, telefon kat Nani. Kak kata, Kak Zee, cuba up lagi. Mungkin ini healing crisis. So, malam ambil 3. Esok ambil 9 biji. So, dah tak tahan. Dia gini, kanser sebenarnya. Kalau kita nak membunuh dia, kan, nak merencatkan dia, kena makan lebih. Okey. So, saya makan macam mana? 1 botol 50 biji satu hari. Sehari 50 biji? Betul, memang betul. Selama 14 hari, 14 botol. 14 botol tu? Ya. Okey, selepas akak makan 1 hari 1 botol tu, apa kesannya sekarang ni? Hilang dia punya sakit tu. Alhamdulillah. Lepas itu, saya teruskan makan selama 1 tahun, 30 biji satu hari. 30 biji satu hari? Ya, pagi 10, 10, 10. Okey. Macam tu. Sekarang ni macam mana kan keadaan akak? Tak ada apa-apa, okey, clear. Doktor dah check, dah. Tak pergi jumpa hospital pun. Sebab adik-beradik akak 4 orang dengan kanser. Allahuakbar. 2 lelaki, 2 perempuan. Kanser yang teruk. Tengok diorang terlentang di hospital. Tak sanggup. Itu sebabnya Kak Zee ambil keputusan makan tanpa pergi hospital. Tak rasa takut dah. Aku mesti makan. Jadi sekarang ni memang dah rasa macam memang dah sihat. Normal. Sebab yang ketulan tu semua tak ada, semua tak ada. Leher pun. Alhamdulillah bagi kita. Alhamdulillah. Okey, terima kasih.